kemahiran yang selanjutnya cikgu, bagaimana kita nak ambil bahan-bahan cikgu, sama ada gambar atau file-file yang kita letak pada Google Drive, ya, kita nak link pada dia. Okey, jadi pertama sekali dalam keadaan yang edit mode, kita pergi pada Drive dan kita carilah apa yang kita nak. Ada PowerPoint ke apa-apa sajalah. Katalah saya ambil ini satu, ya, PDF file katakanlah, ya. Jadi pertama sekali kita ambil di sini, kita terus ambil share. Okey, share. Tapi yang penting cikgu, kita tengok di sini, pastikan di sini ada anyone with this link. Kalau yang asal dia kata restricted begitu cikgu, tak boleh. Cikgu saya yang nampak, tapi orang lain nanti pihak pentadbir tak boleh nampak, ya. Jadi cikgu pastikan anyone with link dan cikgu copy link. Okey, baik, dah link dah copy cikgu. Okey, cikgu pergi balik pada model cikgu tadi di sini, ya. Sama juga, kita adakan space sikit di sini, ya. Kita turun di sini. Okey, kita pergi pada link juga cikgu di sini. Kita pergi pada link. Okey, kemudian cikgu URL tadi yang kita ambil tadi, kita klik right. Okey, kita paste dia cikgu. Baik, kemudian kita pergi pada tag to display. Tag display ni dia ada dah tulis sama juga. Jadi cikgu tekan kat sini, cikgu control A. Jadi dia select semualah. Kemudian cikgu nak gantikan dia. Kata gantikan, dia kata, kita kata nota 1. Cikgu type je nota 1. Yang tadi tu, yang atas ni dia akan hilang. Yang penting cikgu klik control A tu, maknanya kita select, ataupun cikgu boleh highlight macam tu lah. Tapi ini dia mudah. Ini title semua ni tak payah, cikgu save. Maka cikgu akan nampak dia kata nota 1 di sini. Ya, baik. Kemudian bila kita simpan, baik, kita nampak nota 1 ni, kita klik dia, maka kita akan dapatlah ini kita punya file kita, sama ada file tu PDF file ke, kita ada PowerPoint file ke. Seeloknya kalau PowerPoint pun kita buat dalam bentuk PDF lah, supaya file tu lebih kecil, dan latihan ke sebagai quiz dan sebagainya cikgu. Jadi lepas tu kita balik semula. Kalau jadi macam ni, cikgu tekan sekali lagi ya cikgu. Jadi kita dah ada di sini cikgu. Ya, kalau kita lihat balik sini cikgu, ya. Di sini kalau ada banyak perkara, jadi cikgu boleh tulis lah, mungkinnya nota latihan 1 ke, atau kita kata quiz ke, nama dia dan sebagainya, cikgu boleh type kat sini. Okey, itu saja cikgu.